Siapa kata student tak boleh ada saving emas sendiri? Ini semua mitos lama. Jadi adik-adik yang masih student lagi, rapat sikit, Kak Di nak share kenapa adik-adik kena simpan emas. Boleh share video Kak Di ni pada kawan-kawan yang sebelah tu tahu, supaya ramai-ramai dapat manfaat. Jadi yang pertama, adik-adik student ni Kak Di percaya masih tak ada komitmen. Belum kahwin kan? Belum ada rumah kan? Belum ada kereta kan? Jadi mula simpan emas dari awal. InsyaAllah lepas belajar nanti tak ada beban kewangan. Yang kedua, Kak Di percaya adik-adik student ada matlamat simpanan yang nak dicapai lepas habis belajar nanti. Contoh, lepas habis belajar nak kahwin. Jadi adik-adik boleh target untuk ada 100 gram emas untuk kahwin tanpa hutang. Tak pressure dan financial after marriage nanti pun tenang. Percayalah cakap Kak Di, kalau adik-adik simpan emas 999 daripada sekarang, nilai emas ni akan meningkat dan tabungan adik-adik akan lebih cepat bertambah sebab nilai emas ni pun akan meningkat juga. Yang ketiga, Kak Di tahu adik-adik masih muda, ada tenaga dan ada masa. Jadi adik-adik boleh jual tenaga dan juga masa adik-adik untuk nak dapatkan extra income. Buat saya hasil, nanti boleh tambah lagi tabungan. Akaun emas Public Gold ni sangatlah mudah dan mesra bajet. Dengan RM100 pun dah boleh beli emas yang berketurunan 999. Sebab itulah student pun dah mampu nak simpan emas sekarang. Jadi kalau adik-adik yang muda-muda ni nak mulakan tabungan simpanan emas, yang pertama bersama Public Gold, RM100 ataupun 1 gram emas terus, boleh saja isi sign up form di bio Kak Di ataupun rujuk video di profile. Nanti Kak Di akan bantu sebaiknya.